Assalamualaikum. Hai. So, insyaAllah hari ni aku akan bercerita sedikit lah, sedikit sebanyak tentang apa yang aku lalui suatu ketika dulu, sekarang dan insyaAllah masa akan datang. So, aku nak cerita yang sekarang. Alhamdulillah aku in the good condition. Maksudnya macam dalaman aku ni, macam dulu, as you know lah, siapa yang tahu, siapa yang tak tahu, aku nak bagi tahu lah ni. Dulu aku ada social anxiety. Social anxiety tu yang mana kita takut dan resah untuk bergaul dengan orang ramai. Macam contoh, simptom-simptom dia adalah berpeluh-peluh bila nak berhadapan dengan orang ramai, berdebar-debar, takut, tak boleh nak buat eye contact. Masa belajar tak boleh nak buat presentation dekat depan waktu kelas. Lepas tu macam selalu fikir orang luar fikir benda negatif dan buruk terhadap kita. Macam-macam benda yang negatif lah kita fikir terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Tu salah satu simptom social anxiety disorder lah. So bayangkan aku ada social anxiety disorder ni daripada kecil sampailah masa zaman universiti. Cumanya masa kecil tak ketara sangat sebab aku pun memang pendiam dan pemalu. So dia tak menyebabkan aku kena berinteraksi banyak lah. As orang sekeliling tahu yang aku tak banyak cakap. Tapi bila kita dah masuk alam universiti, kita kena banyak ke depan kan. So aku tak boleh nak buat benda tu sebab yelah berhadapan dengan ramai orang dan orang tu semua manusia. Dan aku ada social anxiety di mana aku takut nak berhadapan dengan manusia. So macam takut tu bukan takut yang sikit-sikit tau. Takut yang sampai aku kena belajar dekat 4 buah universiti berbeza. Dan aku kena dapatkan degree selama 11 tahun. Okay, 11 tahun tau baru aku dapat degree in psychology. Okay, tak macam mana aku dapat degree psikologi tu sebab aku belajar. Mula-mula aku dapat SPM. Okay, dia bermula daripada SPM lah. Aku cerita secara sinkronologinya, aku ni daripada kecil ada low self-esteem dan low self-confident. So aku mengharapkan orang luar untuk dapatkan sedikit lah confident level tu. So dekat rumah aku depend. Dia ada istilah dalam psikologi dipanggil dependent personality disorder. Aku depend pada mak aku kat rumah dan untuk rasa yakin lah. Tapi kalau dekat sekolah aku akan depend pada seorang kawan untuk rasa yakin. Itu dipanggil istilah dependent personality disorder. So bila aku adanya orang ni, iaitu mak aku dan kawan aku rasa confident bila ada diorang kat sekeliling aku. Tapi bila diorang tak ada, aku macam terkapai-kapai cari arah. Macam terkapai-kapai. Dalaman aku tu macam tak berapa nak confident lah. Dia macam orang luar nampak aku macam confident, tapi dalaman aku langsung tak ada keyakinan tu. Keyakinan apa? Keyakinan untuk bercakap, keyakinan untuk berdepan dengan orang, keyakinan untuk buat keputusan. Dia macam-macam keyakinan lah. Memang tak ada. Zero confident. So bila ada diorang, emak dan kawan aku, baru aku rasa confident. Tapi bila diorang tak ada, aku jadi macam terkapai-kapai nak mencari keyakinan tu. So aku jadi low self-confident lah. Tu dipanggil istilah dependent personality disorder. So aku ada juga avoidant personality disorder, di mana aku mengelak untuk berjumpa dengan ramai orang. So macam banyaklah benda yang daripada dalaman je yang aku rasa, yang orang luar tak rasa, orang luar tak nampak lah. So bila dekat sekolah, masa SPM, masa umur aku 17 tahun, aku rapat dengan seorang kawan ni. Dan dengan dia aku rasa confident sangat sebab dia sangatlah cheerful, happy go lucky, selalu buat aku gelak. So orang kata ketawa ni kan a tools that make you confident. Macam kita ketawa tu adalah ubat kita setiap hari. Sebab ketawa kita tak ada masalah, ceria je kan. So bila dengan dia aku rasa macam aku happy. Tapi one day kita orang macam ada salah faham dan aku bergaduh dengan dia. So bila gaduh dengan dia tu, aku hilang tempat bergantung, hilang tempat itu aku jadi confident. So aku jadi macam zero confident teramat sangat dan aku jadi depressed terus. Terus korang bayangkan macam betapa berharapnya aku dekat orang sampai aku jadi depressed melampau-lampau. Sampai aku tak dapat nak ambil SPM tu. Sampai aku ambil SPM tapi dalam keadaan terpaksa. Kalau ikutkan hati aku tak nak ambil SPM, tapi ayah aku suruh. Sebab dia kata SPM ni penting.
sangat penting. So kalau aku tak ambil, rugilah. So aku pergi ke Dewan Peperiksaan dalam keadaan tak bersedia, emosi tak stabil, hati tak rasa macam nak ambil SPM, dan aku dipaksa untuk ambil. Dan kalau untuk pengetahuan korang, aku masuk ke Dewan Exam tu lewat keluar awal, ikut macam bapa aku punya Dewan Exam. Ikut suka hati. So pernah juga satu hari tu aku ambil exam admit, aku sampai pengsan sebab kena perah otak terlampau tinggi lah. Sebab admit kan, so, exam subjeknya susah. So banyaklah mak aku pun teman aku dekat Dewan Peperiksaan tu. Dia duduk kat kantin sambil baca Quran. Banyaklah dia baca Quran supaya dia doakan aku supaya aku dapat jawab exam dengan tenang kan. Alhamdulillah, terima kasih mak. So bila dah keluar keputusan SPM tu, aku dapat result 4A, 4B dan 4A, 3B, 4C. Dan aku sangat kecewa. Korang bayangkan, aku dalam keadaan sakit, tapi aku dapat result tu. Yalah, orang luar macam nampak, oh okey lah tu, tengah sakit dapat result 4A, macam luar biasa lah. Tapi aku ni ada perfectionist. Kalau aku nak berjaya pada aku kena straight A, macam tu. So aku label gigi aku gagal waktu tu. So aku still macam tak rasa happy lah dapat result SPM macam tu kan. And then alhamdulillah, berbekalkan result 4A, 3B dan 4C tu, aku dapat masuk UIA. Sebab memang aku nak sangat belajar kat UIA. So alhamdulillah aku dapat course engineering. Actually aku tak tahu hala tuju aku waktu tu macam mana, aku nak belajar apa, aku nak sambung course apa dekat UIA. Tapi yang pasti aku happy dapat masuk UIA. Tapi so aku tanya ayah aku macam mana, aku tanya pendapat dia kan. Dia cakap ambil je lah ke juruteraan sebab bapak aku engineer. So dia lah suggest suruh belajar je lah engineering kan. So aku belajar tapi tak minat. So bila tak minat, tak ada rasa passion dalam diri kan. So satu hari aku jumpalah kawan aku ni. Dia kata dia ambil human science. Lepas tu aku cakap, human science? Course apa tu? Lepas tu dia kata, oh dalam tu ada psikologi, apa lagi, sejarah, sosiologi dan pelbagai lah. So aku macam menarik lah ada psikologi kan. Aku macam tak pernah dengar istilah psikologi, tapi yang aku tahu, aku suka belajar tentang manusia, keunikan manusia, dan aku suka belajar tentang sakit-sakit ni lah, sakit mental. Sebab aku dah mengalami kan sakit mental tu, iaitu social anxiety disorder. Dan aku juga, untuk pengetahuan korang, ada depression, iaitu major depressive disorder. So aku dengar kawan aku cakap macam tu, and then aku nak tukar course. So aku tukar course. Akhirnya untuk SEM ketiga kot baru aku dapat tukar course, dan aku jadi super senior kat situ. Sebab aku masih lagi tak habis-habis belajar. Sebab extend tukar course kan, and then belajar dengan adik yang setahun lebih muda pada aku. So dia orang semua panggil aku kakak. So aku jadi kakak lah kat situ kan. And then tengah-tengah belajar tu datang balik social anxiety aku tu. Agak teruk lah sampai aku tak dapat nak habiskan belajar dengan on time kan. So bila asyik extend, lama-lama aku kena tendang daripada UIA. So sad. Tapi tak apalah, UIA still number one in my heart. So kenangan lah dapat belajar kat UIA. So berbalik semula, aku pun berehat kat rumah dalam beberapa bulan lah, lama jugalah. And then aku still macam nak sambung belajar kan. So aku pun sambung lah dekat mana, College Perkembangan Kanak-kanak. So kat situ aku nampak kursus yang paling mudah lah pada aku. Macam melukis buku kanak-kanak, buat buku kanak-kanak, jawab English pun macam simple je, dan aku selalu dapat markah penuh. Alhamdulillah. So pada aku subjek yang aku belajar tu tak susah, tapi tak mencabar dan bukan minat aku. Memanglah aku suka kanak-kanak, tapi tak adalah sampai aku nak belajar pasal kanak-kanak dalam hidup aku, tak. So aku pun tengah-tengah belajar tu datang pula sakit social anxiety aku tu. Datang lagi, aku tak tahu kenapa. Macam tengah-tengah belajar aku susah nak nak mingle dengan orang disebabkan adanya sakit yang social anxiety ni kan. So aku drop lagi belajar, and then
aku dah rehat kat rumah, aku rasa macam ada kekuatan untuk belajar. Aku belajar lagi dekat International Islamic College, itu IIC dekat Gombak. Dia ni cawangan di bawah UIA lah. So waktu tu aku cakap kat diri aku, ya Allah, aku nak belajar betul-betul kali ni. I will not make my fear conquer me. Aku cakap macam tu kan. So aku jadi macam mingle around kawan-kawan aku. Semua jadi kawan aku. Tapi pada masa yang sama aku tak boleh pula nak belajar. Macam tu pula. Dah boleh nak mingle around, dah tak takut orang, tiba-tiba susah pula nak belajar. So aku macam tak boleh nak buat dua benda dalam satu masa. Nak belajar dan nak mingle dengan kawan-kawan sekelas, kawan-kawan dekat college. So macam mana aku nak buat Aku dah cuba sedaya upaya aku dah. And then aku terpaksa drop lagi belajar. Nampak tak betapa struggle-nya aku nak belajar. Dan pada masa yang sama nak menghadapan dengan orang tu, hadapan dengan classmate, dengan lecturer, apa semua. And then aku cakap kat diri aku, ya Allah, aku betul-betul nak habiskan belajar. Dan aku jumpa satu universiti ni nama dia OUM, di mana OUM ni dia menggalakkan pelajar bagi orang yang bekerja. Maksudnya bekerja sambil belajar. So aku tengoklah, OUM ni kita boleh belajar one to one. Maksudnya face to face tutorial, and then belajar online, belajar sendiri. Lepas tu masuk kelas pun tak apa kalau tak masuk kelas, yang pasti kita jawab exam. Lepas tu aku bersyukur lah aku dapat jumpa OUM ni. And akhirnya dapat juga aku habiskan belajar setelah 6 tahun. 6 tahun aku belajar degree dekat OUM saja. Tu tak campur lagi dengan universiti lain. 5 tahun kalau yang lain tu. So 6 campur 5, 11 tahun. So 11 tahun aku ambil untuk lengkapkan degree aku sahaja. Ya Allah, memang struggle sangat. Tapi sekejap. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akhirnya aku dapat segulung ijazah. Di mana aku rasa macam aku tak sangka aku akan dapat. Sebabnya struggle sangat. Aku nak cerita sikit lah. Masa awal-awal belajar tu, aku belajar dekat OUM PJ. Lepas tu dalam SEM tu kadang-kadang ada yang naik, ada yang turun. Sebab aku berhadapan sekaligus dengan sakit mental baru, iaitu dinamakan bipolar type 1. Dan juga aku masih still ada social anxiety, tapi tak seteruk dulu. Dan bila datangnya bipolar tu, memang aku alami kesusahan lah dalam nak belajar. Dan sampai ayah aku terpaksa bantu aku macam mana aku nak dapat siapkan assignment, sampai kena upah orang untuk buatkan assignment, sampai aku jadi ni mental tak stabil. Lepas tu pernah satu hari aku ambil exam, banyak gangguan bunyi yang datang. Aku tak tahu dari mana bunyi tu, tapi dia sangat mengganggu aku masa nak ambil exam tau. Sampai aku tulis dekat kertas, macam aku meluahkan rasa kegeraman aku sebab diorang ganggu aku nak jawab exam. And then aku suruh penjaga exam baca. And then mungkin aku famous kot sebab yalah, aku tulis tu macam aku ancam dia orang tau. Lain kali malah nak cakap nanti kan macam pelik-pelik pula kan. Tapi memang pelik. Bipolar sangat teruk. Macam gangguan dia sangat luar biasa. Tapi aku still dalam keadaan sakit, aku still jawab exam dan aku still belajar. Aku tak tahu dari mana kekuatan tu, tapi Allah lah yang bantu aku sebenarnya lah. So aku paling teruk masa bipolar tu adalah tahun 2015, 2017 dan 2019. Selang 2 tahun aku perasan pattern dia macam tu. Dia akan datang selang 2 tahun. So tahun 2021 tu aku takut dia datang balik. Tapi Alhamdulillah dia tak datang. Hampir-hampir nak datang. Tapi Alhamdulillah sebab berkat konsisten aku makan ubat, bipolar tu tak datang. So aku graduate pada Ogos 2021 tak silap aku. Betul lah. Sebab aku belajar 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 6 tahun. Lepas tu, tapi sayang, aku tak pergi join graduasi. Maksudnya hari konvo lah. Sebab waktu tu aku ada kekangan kewangan. Nak bayar konvo saja RM400. Lepas tu mak aku kata, tak payahlah, adik-adik awak pun bukannya ada konvo. Adik aku semua untuk pengetahuan korang belajar luar negara. Adik aku yang Ihsan tu belajar Moskow, Ashraf belajar UK, Hazil belajar Australia. Diorang macam biasalah konvo kat luar negara, simple-simple je. Kita dekat Malaysia ni ada protokol, ada macam-macam kan. So macam aku ralat lah sebab aku tak ada
nak mengenangkan memori aku betapa payah dan struggle yang aku nak dapatkan degree selama 11 tahun tu. At least bergambar lah, macam celebrate lah kan. 11 tahun kot nak dapatkan degree, at least adalah kenangan kan. Tapi tak ada. Aku tak ada pakai mortabak, tak ada pakai jubah konvo, tak ada semua tu. So aku rasa macam sedih sikit lah. Dan mak aku pun dia tu macam tak menghargai kesusahan kepayahan anak dia belajar. Tak apalah, sebab family aku jenis tak ekspresif sangat, so aku dah biasa. And then aku nak cerita sikit lah kenapa aku ambil psikologi. Actually banyak pertukaran course daripada engineering kepada course kanak-kanak. And then aku pernah hampir nak ambil mengajar Islam, dan aku lastly ambil psikologi. Okay, sebenarnya aku rasa macam Allah dah susun hidup aku cantik-cantik. Aturan percaturan hidup yang aku alami ni daripada Allah sendiri, di mana Allah nak aku rasa sakit tu. Dia sebenarnya sakit ni datang daripada diri kita. Allah nak hapuskan dosa kita. So aku mengaku aku banyak dosa. Manusia kan tak terlepas daripada dosa. Dan pada masa yang sama Allah nak tingkatkan darjat kita, dan Allah nak kita berharap dan mengadu dekat dia. Okay, so sakit aku ni aku belajar bahawa bila kita dah sembuh, nanti kita akan hargai lebih itu makna sihat. Itulah. So sekarang aku sangat menghargai waktu sihat aku. Sebab tu aku all out, keluar, pergi majlis ilmu, program agama, belajar kelas bisnes, top up ilmu, tambah added value dalam diri, so that bila kita dah sihat, kita tahu nak hargai masa, kita tahu nak hargai badan yang amanah yang Allah bagi, kita tahu macam mana nak bantu orang yang pernah sakit macam kita. So bila aku belajar psikologi, aku tahulah macam sistem badan manusia tu sendiri, dan macam mana kognitif tu minda lah otak kita berfungsi, macam mana neuro dalam otak kita berfungsi. And then sakit-sakit mental, contohnya macam skizofrenia, bipolar disorder, social anxiety disorder, apa lagi, PTSD, autism, speech delay. And then bila kita belajar benda-benda macam tu, kita tahu yang kat dunia ni ada sakit-sakit yang istimewa macam tu, yang luar biasa, yang kadang-kadang orang dulu-dulu, macam orang yang dah berusia akan anggap, anak aku ni sakit, so kena bawa pergi jumpa bomoh, pergi jumpa ustaz. Di mana memang itu, jumpa bomoh tu tak boleh lah. Jumpa ustaz tu bagus, sebab pada diorang nak rawat anak diorang, tapi diorang tak ada kepakaran, jadi diorang bawa pergi jumpa ustaz. Tapi actually bila kita dah sakit, orang panggil apa, neurodivergent, yang berkaitan dengan otak, kita kena bawa jumpa psikologis ataupun doktor pakar. Yalah, macam psikologis, pakar psikiatrik, kaunselor, mereka-mereka yang memang pakar dari segi kepakaran mereka tersendiri tu, dapat bantu anak-anak kita lah. Maksudnya anak-anak orang yang dia tak percaya pada perubatan moden, ataupun dia tak ada pendedahan, tak ada awareness lagi. Benda ni macam jadi satu stigma masyarakat lah. Pada diorang benda ni tabu, jadi diorang malu nak bawa anak diorang pergi jumpa pakar. Tapi pada aku, benda ni perlukan proses yang panjang, sebab di Malaysia tak terdedah sangat lah pasal sakit-sakit psikologi, sakit-sakit psikiatri ni. Macam aku dulu ambil masa sangat panjang lah untuk aku terima diri aku sakit. Macam aku banyak in denial. Aku marah dengan diri aku marah dengan orang sekeliling aku, especially mak ayah aku. Aku sangat marah lah dengan, tak tahulah, aku tak adalah marah Tuhan, tapi aku macam persoalkan kat Tuhan, kenapa aku sakit. Macam tu lah. And then banyak lah, macam aku kena banyak berterima kasih kat mak ayah aku. Macam ayah aku bawa aku pergi jumpa doktor pakar psikiatrik. Mula-mula dia bawa aku pergi jumpa doktor dekat Ampang Puteri. Doktor tu aku tak ingat lah nama dia apa, tapi aku ingat muka dia. And then dia pernah masuk surat khabar, dan dia cakap aku punya sakit ni adalah kerana serotonin aku berkurang. Serotonin tu dekat hormon dekat otak lah, dia macam berkurang. That's why aku tak ada energy, aku macam hilang minat dekat semua benda. Aku ada suicidal thought, aku fikir nak bunuh diri. And then aku banyak menyendiri. Aku tak bersosial dengan adik-beradik, dengan keluarga. Aku tak suka nak uruskan diri, tak pandai. Jadi macam serba-serbi mak ayah kena uruskan. Macam tu lah, sampai tak terurus lah diri. And then minat yang aku
suka buat dulu, aku dah tak minat. So jadi macam mana depression ni teruk. Dia jadi macam kita terlampau risaukan masa depan, macam kita terlampau risaukan masa lampau. And then campur pula dengan social anxiety aku, di mana terlampau risaukan masa depan. So macam mana tu kalau ada dua-dua tu? So social anxiety tu banyak mengganggu ni lah pembelajaran aku. Sebab aku tak ada masalah belajar, cuma aku ada masalah untuk bergaul dengan orang. Macam aku takut nak berhadapan dengan orang. So bayangkan, kita dikelilingi dengan manusia. Manusia sentiasa ada dalam hidup kita. Dan aku ada sakit yang takutkan manusia. So benda tu sangatlah membantutkan segala peluang yang ada depan mata aku. Dan campur pula aku ada low self-confidence, low self-esteem. Jadi macam aku tak yakin nak menonjolkan diri ke hadapan. Sebab banyak lah macam negative self-talk. Macam bercakap, kau tak boleh, kau tak ni, kau tak tu. Jadi macam aku percaya pada kata-kata negatif tu. Dan aku self-sabotage diri aku sendiri. Padahal banyak je kelebihan diri kita yang Allah bagi. So kita kena percaya diri kita bahawa kita boleh. Tapi nak buat macam mana? Waktu tu aku dah sakit kan. So Alhamdulillah, ayah aku dengan secepat-cepatnya bawa aku pergi jumpa doktor. Dan pada permulaan tu agak susah lah untuk aku mengaku yang aku sakit. Tapi pada masa kelamaan, aku cuba terima yang aku sakit. Dia kena terima dulu kita sakit, baru proses penyembuhan tu mudah. So aku makan ubat, lepas tu belajar uruskan diri slow-slow. Lepas tu Alhamdulillah, di samping aku habiskan belajar, aku belajar macam mana nak sembuhkan diri. So aku grade pada tahun 2021 dalam course psikologi. So ada hikmahnya lah kenapa aku belajar psikologi. Di samping aku sakit tu, aku dapat belajar psikologi tu dengan mudah. Sebab apa? Sebab aku dah alami dah sakit tu macam mana. So bila macam subjek So bila aku belajar subjek abnormal psychology, social psychology, personality, dan aku dah macam dah ditrain. Sebab dah mengalami kan benda tu in the real life. So bila jawab exam pun kita boleh macam bayangkan aja apa yang kita dah alami. So macam best lah. Macam belajar psikologi sangat best. So aku suggest untuk korang belajar lah psikologi. Sebab dia dekat dalam kehidupan kita je, kehidupan seharian. So kena ada passion, kena ada minat, kena ada pengalaman, kena ada orang kata apa, kesungguhan kalau nak belajar psikologi. Sebab dia agak hard jugalah course psikologi ni. So Alhamdulillah aku grade bachelor in honor of psychology dekat OUM Shah Alam. Wah, mana pergi suara aku ni. Okay, so nak ceritanya jauh sangat beza aku sekarang. Aku kerja sebab aku founder Center Kelas Mengaji sebanyak 27 tenaga pengajar, di mana lebih 200 pelajar dah belajar di bawah center aku lah. Alhamdulillah. So aku tak sangka lah betapa jauhnya Allah dorongkan aku daripada belajar psikologi dulu sampai sekarang aku ada pekerjaan yang berbeza, iaitu buka Center Kelas Mengaji online. Macam mana boleh jadi macam ni, aku pun tak tahulah. So macam aku banyak minat lah, macam generalize, macam aku serba boleh. Macam aku pandai baking, pernah belajar kursus bakery, dan aku ingat aku nak buka bakery, restoran bakery. Lepas tu aku pernah nak jadi psikologis, tapi memandangkan Allah tak mengizinkan. Sebab aku rasa macam Allah tahu yang aku cepat drain energy bila dengar masalah orang. Walaupun memang niat aku baik, nak tolong orang, nak dengar masalah orang, nak bantu dia orang macam mana nak overcome sakit. Sebab diri kita dah pernah lalui, jadi kita tahu macam mana nak bantu dia orang. Dan aku pernah juga nak jadi guru taska, sebab aku pernah belajar kanak-kanak dulu. Dan sekarang Allah bagi aku pekerjaan yang sangat mulia lah. Sebab kan Allah kata sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. So aku terima dengan
aku terima nikahnya. Tak. Dan aku terima dengan tangan yang terbuka, hati yang berlapang dada, dan aku sangat seronok lah dengan pekerjaan aku sekarang, iaitu kelas mengaji Nur Online, di mana aku tak sangka yang dulu aku takut nak bercakap dengan orang, tapi sekarang aku dah jadi leader, dah jadi seorang leader pemimpin kepada 27 tenaga pengajar, dan aku menguruskan dan mentadbir sebanyak 200 lebih pelajar. So aku sendiri tak sangka. Masya Allah, Allah tu luar biasa kan, dia punya percaturan hidup. Dan aku pun macam bersyukur lah, sebab betapa Allah tu dia tahu apa yang hamba dia perlukan, apa yang hamba dia mahukan, apa yang terbaik untuk hamba dia. So boleh kata kesembuhan diri aku ni cepat sebab aku rapat dengan Al-Quran tu sendiri. Sebab Al-Quran tu kan kalam Allah. Bila kita sentiasa membaca Al-Quran, kita akan dapat cahaya nur daripada kalam-kalam Allah tu. Sebab Al-Quran ni kan penyembuh syifa. So aku teringin juga nak cerita masa pengalaman aku, kepelikan kejadian yang berlaku dalam otak aku sampai dia membawa keluar aku ke dunia luar lah. Di mana waktu tu aku pergi daripada satu tempat ke satu tempat dengan menggenggam Al-Quran dan handphone. Tu je yang aku bawa. Sebab waktu tu aku percaya Al-Quran lah yang akan selamatkan aku. Walaupun keadaan tu mental aku tak stabil, emosi aku kucu kacau, hancur kacau bilau, tapi aku still bawa Al-Quran korang. Aku ingat lagi aku keluar bawa adik aku seorang dengan handphone, dengan Al-Quran tu je. Aku tak tahu, aku tak boleh berpisah dengan Al-Quran. Dan mungkin tu sebabnya sebab penyembuhan diri aku lah. Sebab aku yakin dengan kalam Allah, InsyaAllah aku bercita-cita nak tadabbur Al-Quran sepenuhnya, daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Dan aku terinspirasi dengan seorang kakak ni, kakak Usrah, di mana dia dah habis khatam, dah tadabbur semuanya. Al-Quran tu bukan baca Quran tau. Baca Quran khatam berkali-kali tu dah biasa. Ni tadabbur Quran, khatam tadabbur Quran. Maksudnya baca terjemahan dari muka surat ke muka surat. So insyaAllah mungkin aku akan buat lah. So nak katanya hidup kita ni takkan sama lah dengan apa yang kita rancang. Kita merancang, Allah merancang juga, dan perancangan Allah lebih baik. Macam aku nak sangat jadi psikologis, tapi aku tak dapat. Mungkin sebab Allah tahu ia akan membebankan emosi aku bila aku selalu dengan masalah orang, bagi penyelesaian kat orang. Walaupun itu pekerjaan yang mulia, tapi mengajar Al-Quran tu lebih baik lah untuk aku, mungkin lah. So Alhamdulillah, nak ceritanya betapa aku dapat ketenangan jiwa, kelapangan dada. Aku rasa macam aku lebih bahagia dengan pekerjaan aku sekarang. Aku dapat bimbing tenaga pengajar aku. So sekarang pun aku banyak berjinak-jinak dengan pergi ke majlis ilmu, pergi ke program agama, dan sometimes belajar bisnes untuk kukuhkan lagi bisnes kelas mengaji aku. And then aku pergi usrah, join kelas-kelas yang macam orang kata melibatkan keagamaan ni lah. So banyaklah lagi aku nak share. So bagi korang yang mana korang macam tertanya-tanya macam manalah life aku masa depan, apa yang aku nak ceburi, apa yang aku nak lalui lepas ni, jangan khawatir, jangan risau. Sebab Allah tu dah susun cantik-cantik dah. Korang perlu lalui je. Macam aku waktu sakit tu, aku selalu nampak macam gelapnya masa depan aku, macam manalah masa depan aku yang akan datang. Tapi now look, here I am, dah ada legasi sendiri, iaitu kelas mengaji sendiri. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah juga, dengan bantuan mak ayah, dengan doa adik-adik, dengan bantuan kawan-kawan, dan doa semua yang aku tak tahu, doa siapa yang terangkat. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah aku akan teruskan legasi kelas mengaji Quran ni. Korang kalau berminat, boleh contact aku, iaitu kelas mengaji aku bernama Kelas Mengaji Nur Online. So itulah sedikit sebanyak cerita aku. Sebenarnya panjang lagi, tapi aku kompreskan sebab takut berjela-jela. Sekarang pun dah 28 minit dah aku bercakap, dah nak setengah jam. So aku harap korang dapatlah serba sedikit sebanyak input dan maklumat yang korang boleh ambil untuk korang bagi adik-adik yang tak tahu nak ambil kos apa kan, baru keluar SPM hari tu. Korang boleh cuba try belajar kos psikologi, sebab kos ni sekarang sangatlah high demand, disebabkan ramai kanak-kanak speech delay dan banyak orang yang ada masalah sakit mental memerlukan bantuan kepakaran ni lah, psikologis, pakai psikiatri, kaunselor. So sangat high demand pekerjaan ni. So korang boleh ni lah
apply jurusan diploma ataupun degree psikologi. So bagi sesiapa yang berminat nak belajar dan nak belajar kelas mengaji, boleh contact saya. Dan pada sesiapa yang berminat nak jadi tenaga pengajar pun dialu-alukan. Okey, itu sajalah. Dah nak setengah jam dah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.